Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siri video ini kita akan mengkaji ayat-ayat dalam surah As-Sajdah. Kita akan cuba harfiah dan melihat kepada setiap satu patah perkataan dan mengkaji setakat yang mengikut kemampuan kita lah, tak adalah mendalam sangat. Dan hopefully dengan usaha ini kita dapat memahami Al-Quran dan juga supaya mudah untuk kita hafal ayat-ayat Allah apabila kita telah faham maksud-maksudnya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Okay, ayat yang kedua. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilu ni dia adalah isim. Dan dia juga adalah mubtada. Dalam mubtada maksudnya dia adalah subjek. Subjek yang diceritakan dalam subjek dalam ayat ni lah, sebab ayat ni adalah ayat jumlah ismiyah kan, jumlah ismiyah. Jadi tanzil ni sebenarnya adalah isim namanya isim marfu'. Okay, dia asalnya root word dia adalah nazala yunazzilu nazil. Di nazala dia adalah maksudnya dia telah menurunkan. Nazala dia telah menurunkan. Yunazzilu dia menurunkan. Yang pertama tu adalah madi, nazala, yang sebab tu ada telah. Yang kedua dalam root word ni yunazzilu adalah mudhari'. Lepas tu yang ketiga adalah amar, nazil, makna turunkanlah. Ini bila kita tengok pada perkataan yang di sebalik ayat tu lah, perkataan dalam Al-Quran tu lah, dia punya root word ya, nazala yunazilu nazil. Dan ini adalah form 2. Kalau form 1 nazala dia 3 je kan. Ini zai dia, dekat zai tu ada syaddah, jadi dia sebenarnya adalah form 2, wazan yang kedua, nazala. Okey. Tanzilu ni dia adalah masdar. Okey, dia adalah masdar. Kalau kita tengok kat lepas yang keempat tu tanzilun tu kan, dia adalah masdar. Kita tengok empat perkataan yang pertama ya, nazala madi, yunazilu mudhari', nazil amar, tanzilun adalah masdar. Masdar adalah isim. Jadi sebenarnya tanzilu ni penurunan atau turunnya, maksudnya kata nama lah. Al-Kitabi adalah Al-Quran lah. Kitab tersebut atau dia refer kepada Al-Quran dalam ayat ni. Jadi tanzilu al-kitabi ni adalah mudhafun ilahi, dan ia juga adalah mubtada. Okey, tanzil ni. Okey, la kemudian la tidak ada. La ni kalau kita tengok dekat sini harfun nafi, dia menafikan. Okey, raiba maksudnya keraguan. Keraguan ni adalah isim. Kalau kita nak tengok juga root word dia, araba yuribu arib. Keraguan kan. Araba, kalau kita tengok ragu-ragu, maksudnya ragu-ragu. Kalau araba yang pertama tu dia telah ragu-ragu. Yuribu dia ragu-ragu. Arib ragulah. Dia jadi ni kan, jadi amar.
Dan kemudian yang keempat tu irabah. Dia masdar untuk araba. Tapi raiba ni pun adalah masdar juga. Masdar dalam wazan yang berbeza. Okey. Fihi di dalam hinya. Fi di dalam hinya. Di dalamnya, min dari, Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam. Rabbi ni adalah mudaf, al-alamin mudafun ilaihi. Dia dua isim yang bersandar antara satu sama lain, selalunya pada ownership lah, macam rumah kami. Rumah adalah mudaf, kami adalah mudafun ilahi. Bola Ahmad, bola adalah mudaf, Ahmad adalah mudafun ilahi. Jadi Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam. Yang pertama mudaf, yang kedua mudafun ilahi. Okey. Tu ayat yang kedua. Yang ayat yang ketiga, am yaquluna naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ataukah yaquluna mereka mengatakan. Yaqulu ni daripada perkataan qala yaqulu, dia fi'il mudhari'. Qala fi'il madhi, dia telah mengatakan. Yaqulu, dia mengatakan. Tapi kalau yaquluna, mereka telah mengatakan. Mereka mengatakan, dia mudhari'. Kalau qala, telah. Yaqulu mudhari', dia tadi madhi kan, ni mudhari', dia perkara yang sedang ataupun yang akan datang, mudhari'. Kul, katakanlah. Qaulun ialah masdar. Okey. Tadi kita sampai ke mereka mengatakan, yaquluna iftarahu. Iftarahu ni adalah root word dia fi'il madhi. Dia adalah root wordnya iftara, yaftari, iftar. Dia adalah bentuk yang ke-8. 8. Iftara, ifta'ala. Daripada wazan ifta'ala. Okey, daripada wazan ifta'ala. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, dia banyaklah dia. Maksudnya mengada-adakan. Atau membuat-buat, mengada-adakan lah. Iftara, yaftari, iftar. Iftari. Iftara'un masdar. Jadi madhi, mudhari', amar, kemudian masdar. Okey. Jadi iftarahu ni kan madhi. Jadi domir mustatir, takdiruhu huwa. Domir mustatir takdiruhu huwa, maksudnya domir yang tersembunyi di sebalik perkataan fi'lun ni adalah huwa. Itu maksudnya domir mustatir takdiruhu huwa. Bagi setiap perbuatan, selalunya akan ada kita akan dapati dia ada domir yang tersembunyi. Macam kita tengok yaquluna ni kan. Yaquluna ni dia juga adalah ada domir dia. Siapa yang buat? Mereka. Mereka ialah domir yang melakukan yang mengatakan tu lah, mereka. Kalau kita belajar bahasa Arab yang betul-betul, waw tu adalah fa'il dia, yang menunjukkan fa'il. Fa'il ni pembuat atau pelaku. Jadi kalau iftarahu, pelaku dia adalah huwa, dia.
dia mengada-adakan. Nya tu who tu adalah nya. Jadi who ni ialah benda yang diada-adakan. Iaitu Alkitab. Kalau dia merujuk kepada ayat ni, dia Alkitab tu lah, Al-Quran kan. Ini zaman Quraisy dululah. Orang-orang kafir, dia mengatakan Rasulullah SAW mengada-adakan kitab tu kan. Jadi iftara ni apa yang diada-adakan? Kitab. Jadi who digantikan kitab tu dengan who. Jadi who ni adalah dipanggil sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, benda yang diada-adakan. Okey, benda yang diada-adakan. Dia objek yang terkena atas dia akan perbuatan tu. Jadi perbuatan terkena atas dia. Macam dia memukul Ali. Jadi Ali kena pukul. Ali adalah maf'ulun bihi. Salma memasak nasi. Nasi tu yang kena masak kan. Nasi tu yang kena masak. Salma masak. Salma adalah fa'il. Dia pelaku atau yang membuat pekerjaan tu. Dia fa'il. Siapa yang maf'ulun bihi? Nasi. Macam itulah. Semua kena ingatlah apa dia maf'ulun bihi, apa dia fa'il. Okey, apa dia domir. Domir tu ialah ganti nama ya. Okey. Kemudian bal bahkan huwa dia al-haqqu, benar-benar, perkara yang benar. Al-haqqu, perkara yang benar. Min, dari, rabbika, rabbi, Tuhan, ka, anta. Ka tu maksudnya anta ataupun kamu. Li ni supaya atau agar. Tunzira ni kamu. Tu merujuk kepada kamu. Tunzira, kamu memberi peringatan. Kalau kita nak tengok apa root word dia, lam ni, lam kalau kita ikut nota ni, lam ni ialah lamu ta'lil, yang maksudnya lam yang menunjukkan kita nak membuat sesuatu kan. Apa yang kita nak buat memberi peringatan tu kan. Jadi li tu lamu ta'lil namanya. Daripada dan root word dia adalah anzara, yunziru, anzir. Anzara, dia telah memberi peringatan. Yunziru, dia memberi peringatan. Anzir, berilah peringatan, amarkan. Itu masdar inzarun, masdar. Okey. Ditunzira, supaya kamu memberi peringatan. Qauman, suatu kaum. Qauman menunjukkan suatu kaum. Belum. Yang belum menunjukkan yang belum. Atahum, dia telah datang kepada mereka. Tapi sebenarnya belum. Tapi ni sebab ata ni adalah fi'il madhi. Jadi kita sebutlah telah. Root word dia ialah ata, ya'ti, iti. Ata ni madhi, ya'ti ni mudhari'. Jadi atahum maksudnya ia telah datang kepada mereka. Hum tu mereka. Hum tu adalah maf'ulun bihi. Yang datang ke, macam perbuatan tu menimpa dia kan. Yang mereka ni datang kepada siapa? Kepada mereka. Jadi mereka tu adalah maf'ulun bihi. Okey. Min, dari, nazirun. Nazirun, pemberi peringatan. Okey, nazirun, pemberi peringatan. Dia adalah isim majrur. Daripada root word dia nazara, dia telah memberi peringatan. Yanziru, dia memberi peringatan. Unzur, berilah peringatan. Lepas tu nazrun, masdar, ataupun nuzurun, masdar juga. Dan nazirun, peringatan, masdar juga.
Dia jadi nazirun kerana dia daripada selepas min tu dia kena baris bawah, jadi dia nazirun. Tak apa kalau tak faham tu, tak apa, sebab dia melibatkan nahu yang kompleks sikit lah, tak adalah kompleks sangat, tapi dia kasrah tu dengan ya. Okay, min dari qablika, qabli, maksudnya sebelum, ka kamu ataupun engkau. Okay, la'alla min, okay, balik pada min qablika, min huruf jar, qablika ni jadi qablika ismu majrur. Dia selepas daripada min dia jadi ismu majrur. Qablika. La'allahum, semoga mereka. La'alla ni macam agar, supaya. Okay, dia baca doa lah. Yahtadun terpandu. Yahtadun ni mudhari' ke madhi? Mudhari', sebab tadi ya tu menunjukkan dia mudhari' kan. Jadi daripada root word dia adalah ihtada yahtadi. Ihtadaun. Ini madhi ihtada, mudhari' yahtadi. Jadi ini mudhari', dia terpandu. Mereka terpandu. Dia punya dhamir tu, dia punya fa'il dia waw. Bila ada mereka kan, bila tunjuk macam jamak ramai, dia nampak waw nun tu. Waw tu sebenarnya adalah fa'il atau pelaku. Okey, kita sampai dulu pada ayat yang ketiga ni. Untuk ayat seterusnya kita akan bertemu di video yang seterusnya.